tengok view. Dia tak tengok kat bawah. Ataupun dia tak tengok batu tu licin tak licin. Kan? Lepas tu kalau ada tempat-tempat yang nanti laluan tu agak berbatu, jalan satu-satu. Tak payah nak cucuk kawan tu kat belakang. Dia ada lepas kat bawah baru turun. Boleh Boleh tak? Boleh dengar? Boleh. Okay. Sebab trek ni antara yang trek bahaya. 2 minggu lepas kawan kita daripada Malaysia yang jatuh. Kena berhati-hati, lebih berhati-hati. Lepas tu dalam trek hutan nanti. Kita cross sungai nanti namanya Sungai Peropok atau Sungai Putih. Tur dekat sana, stay fokus, hati-hati. Nah, sudah Sungai Peropok tu ada kita baca dalam 30 menit. Dan di sana itu kita refill air, ada water point. Nah, lepas tu dalam 30 menit lagi kita ada pegangan tali. So sangat Okay, kita dah nak keluar dari segara anak. Ha. Habis sekali dia tu dah. Ya. Andai apa? Buat pertama kalinya duduk belakang Zul. Ketika turun lah, ketika naik bye-bye. Cuba jalan dengan pace-pace laju, tengok macam mana kena tinggal kita. Masalahnya kasut tak tembus. Pokok kiri kanan yang ukit Ya, tahu. Ganja ni, pokok ganja ni, gatal. Melepuh. Tangan nanti macam melepuh. Sedar lah kaki dia. Saya air tak masuk. Air tak masuk. Tak nak beli kasut. Kita berhenti rehat di air panas, kolam air panas. Bondaku si ikan kaloi. Lan.
Panas ke? Suam-suam. Suam-suam. Oh, boleh lah. Hangat-hangat. Taliau. Panas. Okay. Bang, duduk sini bang. Ambil gambar. Duduk kat kolam. Itulah. Okey. Subhanallah. Sungguh cantik ciptaannya. Sebentarnya saya akan nampak ada 7 ke 8 itu je. Macam ni juga. Nyaman. Pukul apa ni? 10.38. 10.38. Ya. 10.38. Laju ke slow ke? Hari ni tak ada rezeki untuk tengok Jurassic Park. View tak open, berkabus. Panas. Ni aku ambil gambar. Aduh, susah-susah je. Okey. 1 2 3 Uluk cipa. Siap. video. Pakailah ni bosi. Kalau pendek ke kan pendek. Jauh lagi tak yang belakang? Video video. Dah ni. Mana dia punya topi? Pakai topi lah. Aduh. Kau tak ada apa-apa gaya? Pakai gaya? Pandang ni. Gemuk-gemuk kambing sini jangan nampak orang. Jangan nampak orang. Ini kat situ. Ha? Kejap. Lihatlah dunia.
dia. Sayang. Sayang apa? Banyak-banyak kata boyo pula. Tak nak tengok. Kau tak dapat ikut kompetitor ni. Kenapa kita datang sini juga ni? Sebab tujuan sini sebab mantan bajingan. Ya betul bang. Mantan Sebab bajingan. kaya, bang. Lima? Apa ni? Keren kan macam tadi aku Hamstring. kan gaya. Oh. Pagi kalau nak Malam tadi 2 paket ORS aku minum. Lepas tu tidur, pagi pergi kilas. Hai guys. Tak, saya nak tanya kenapa tak sampai summit. Saya tunggu cari akak. Dah lah kak, aku dah menangis kat LPA tau. Lepas tu patah balik. Lepas tu kan tengah ambil gambar je ada budak lalu pegang papan Rinjan ni. Dek pinjam boleh Oh, tak? pandai. Jadi puas hati sikit lah. Biar masa di open view tu Ya. kan. Adalah kenangan Akak ni papan tu. gayat je kekalahan akak ni gayat. Berani tu apa? Semangat tu dah ada. Gayat mengalahkan segalanya. lalu tadi tali tu. Nangis aku kau lepas tu. Oh lah lah. Dia semangat sebab dia tak tepi orang. Bilal. Asal lambat sangat? Tadi dengar cerita akak-akak ni kau terkehil. Dia buat apa-apa akak yang kesian. Dia drama ni. Abang sekejam. Dia kalau pegang hidung dah tak ada angin, abang percaya. Tunggu. Kelu. Bekerja. Tak main sini. Main lebih rumah. Oh, mak aku tengah muda tak cantik ni. Aku bagi duit kan dia belanja. Besok pergi berjalan dah. Datuk sana. Ini warung pokok cherry ya. Steven dia. Boleh cakap. Abang baby. Ya. Okay, apa? iPod. Kita lagi. Macam mana kamu mimpi tu? Kan aku tidur kalau tersedak kan. Tersedak tu aku tak automatik termimpi tertelan benda. Jadi bila aku termimpi begitu aku langsung Tengok barang tu. panik lah. Tertelan kabel lah. Yang paling banyak mimpi tertelan apa? Oh, Bazla. Bazla. Bazli. Sebelum pukul 12.30. On time. Buat dah. Bazla. Jadi Bazla. Dekat bazar. Omak. Ini personal best ni, PB ni. Dah Bazla. 2000 dah. Habis semua kat belakang. Dia jaga melayan. Tadi baru dengar ketawa-ketawa. Tepukkan kepada Oh, yo baju tak tahan tu. SCDC. Baju dia tak tahan tu bang, baju bang. Oh, yo SCDC baju tu. Oi. Yeay. Okey. Okey, kita. Senyum sikit. Oh, ini super. Oh. Oh.
Ready Apik? PY Tracker. Oh, PY Tracker. Letak beg dulu, lepas tu rehat-rehat. Aja borak-borak. Letak je mana-mana. Ini semua gitu ni. Ni Ha. Tu alihkan tu Apik, sana tu alih boleh duduk. Tu Apik alihkan beg tu, boleh duduk sana. Tu ada kacauan tu. Bukan. Habis dia air panas abang? Tak, ni gym. Oh. Tengok muka PY muka PY. Tapi kita sampai pukul 3. Muka PY. Muka PY. 2.55. Alhamdulillah. Gila laju. Apa cucuk kat itu? Belum sampai lagi. Semangat dah balik lambai semua. Say hi, nak balik. It's me after Rinjani. Ya. PY. Bye. Jumpa lagi. Rinduilah saya ya Pak, Bu. Atas katanya. Okey dah. Bye. Dah. Wah. Terbunuh. Sikit lagi. 100 meter je kan? Tak apa. Berjam-jam di sana tak kalah kat sini rasa ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Okey, naik lagi Pak. Sini kita juga dulu. Lama sebelum apa? Air tebu fresh 5 ribuan. Saya mau dibuat kelas ya. Yang dulu aja saya minta. This is me after Rinjani. Kita turun Rinjani. Kita cari bakso. Sedap guys, sedap. Sedap. Mantul guys. Udah sangat gini. Oi. Oh dah sangat. Sikat je tak? Sudah satu kerja kita harus sini lalat. Bau kau diam ya. Kenapa angin tak menghadap sini semua rasa? Keluarlah dulu. Sayang tu jangan buang. Ditelan. Sayang dia potong rasa. Ha. Rugi bakso. Bro, baksonya mahal. Oh, baca tambah ketil. Apa kentul? Kentil.